masih berada dalam mood beraya. Apa lagi geng, balik kampung lah. Dah alang-alang balik kampung ni, aku singgahlah di Gerai Oh Gula, berlokasi di Jalan Tokai, Kedah, Darul Aman. Gerai ni milik seorang pelakon, jadi dah alang-alang tu kita tercahlah gerainya. Dengan keadaan di Kedah ketika ini memang panas geng, boleh menidih otak kepala aku. Kita dengar sikit apa kata ownernya. Hai, Assalamualaikum. Okey, so berkenaan dengan kedai Mimi, kedai laksa mi dekat Kedah ni. Okey, kita tutup hari Selasa saja untuk bukan bulan Ramadan. Dan kita operasi seperti biasa, start 12.30 sampai 8 malam. Cuma time Jumaat, Sabtu, Ahad, dan orang cuti dinasihatkan untuk tak mai lah pukul 7 tu. Sebab ramai selalunya akan sold out awal. Okey, macam mana nak mai? Senang je, Waze ataupun Google Maps, Oh Gula, insyaAllah sampai. Tepi jalan, tepi nampak kabin ni kalau pink ni. Okey, so siapa teringin nak makan laksa, nak try croffle, insyaAllah sedap. Boleh mai dekat ni punya kedai, Oh Gula, kabin pink, Jalan Tokai. Okey lah kan dengan harganya ni. Memang berbaloi. Croffle dan laksanya pun memang sedap geng. Kena repeat lagi ni kalau dekat. Laksanya pun kuah pekat melekat. Di samping tu ada juga tahu bergedil ni ha. Jadi pada korang yang nak datang di Kedah Darul Aman ni, bolehlah singgah di Gerai Oh Gula ni ya. Yang berdekatan, apa tunggu lagi geng? Boleh try.